Satu video tular yang memaparkan bekas pemain import Kuching City, Gabriel Palmeiro sedang rancak menjalani latihan bersama skuad utama Johor Darul Ta'zim, JDT, di Pusat Latihan Padang Seri Gelam. Seperti yang kita tahu, bintang kelahiran Sepanyol ini sebelum ini terpalit dengan isu penggantungan 7 pemain akibat pemalsuan dokumen tahun lalu. Walaupun tempoh penggantungannya disambung semula, perlu diingat bahawa hukuman tersebut hanya terpakai kepada perlawanan rasmi, namun tidak menyekat pemain daripada menyertai sebarang aktiviti latihan. Sebelum ini, teka-teki mengenai masa depan beliau di Kuching City telah terjawab apabila kedua-dua pihak mencapai kata sepakat untuk menamatkan kontrak secara bersama. Malah, rekod di Transfermarkt juga mengesahkan beliau sudah tidak lagi bersama skuad The Cats. Kehadiran Palmeiro dalam sesi latihan berintensiti tinggi bersama pasukan juara 12 kali berturut-turut itu pastinya mencetuskan pelbagai spekulasi. Adakah JDT sedang menguji kualiti pemain berusia 24 tahun ini untuk dijadikan sebagai sebahagian daripada perancangan jangka panjang mereka? Memandangkan JDT sering memburu pemain yang mempunyai potensi besar, tidak mustahil kehadiran pemain ini di Padang Seri Gelam adalah satu langkah awal sebelum pengumuman rasmi dibuat. Atau mungkinkah dia sekadar menggunakan fasiliti JDT untuk mengekalkan tahap kecergasan sementara mencari pasukan baharu? Walau apapun statusnya, kelibat Palmeiro dalam sesi latihan JDT sememangnya menarik perhatian ramai.